Hui, banyak. Hari ni kita nak kutip telur. Ni saya baru first time bela ayam penelur ni. Bos nak tanya, ayam ni sehari bertelur berapa banyak? Dia biasa memang satu hari satu telur. Satu hari satu telur. Kan kalau 10 ekor ayam kadang-kadang 9. Kadang-kadang 10. Oh, jadi sekarang ayam ada berapa ekor ni? Ayam ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 je. Jadi sehari 9 biji telur. 9 8 lah. Kita nak letak EM. EM ni baru sampai. Jadi tai ayam dah 3 hari dah nak letak EM. Jadi takut datang bau. Sekarang ni belum bau lah. Ni kita nak letak ni untuk hilangkan bau tai ayam. Oh, jadi kegunaan EM ni untuk hilangkan bau tai ayam tu lah? Yes. Okey. Kita nak tabur EM dekat tai ayam ni. Sebenarnya tak tabur lagi. Takut lalat datang. Macam gini kot. Betul ke saya buat ni? Ni telur dia. Ni kita orang tengah nak beli yang cuba nak try. Dia orang kata boleh pakai omega. Saya pun tak faham macam ni. Dia kata pakai ubat je. Jadi dia boleh jadikan telur tu omega. Oh, jadi ayam telur omega tu hanya makanan dia lah? Tu makanan dia tu orang kata lah. Saya pun tak Orang tahu. cakap? Betul ke? Cuba komen kat bawah. Betul tu? Saya rasa ada orang cakap.